Kalau korang nak buat video yang menarik, tak membosankan, orang engage dengan video korang tu, korang boleh buat whiteboard animation ni. Yang tak tahu whiteboard animation tu apa, whiteboard animation ni dia macam kita tengah tulis ataupun kita tengah lukis lah story kita dekat papan putih. Tujuan utama kita buat whiteboard animation ni adalah untuk menjadikan video kita tu lagi menarik, tertarik, coming on the box. And yang bestnya nak buat whiteboard animation ni dah tak payah guna software mahal-mahal dah. Guna Canva je, and memang sangat mudah. Wow. Okay, jom saya tunjuk caranya. So, first thing first, korang sediakanlah dulu skrip untuk korang buat whiteboard animation tu. Ni contoh, saya dah sediakan skrip. And skrip ni korang boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, okay? Dan setiap bahagian tu korang boleh decide lah nak letak gambar apa. Contoh, yang ni adalah bahagian pertama atau scene pertama saya. Hai, nama saya Husna Amira. Saya seorang YouTuber Malaysia yang menghasilkan tutorial berkaitan info digital. So, untuk scene pertama ni saya nak letak gambar ada orang kat tangan Hai lah. And then ada gambar yang melambangkan YouTuber. And then scene kedua ni, kalau korang nak belajar tentang cara guna Canva, AI tools, bina YouTube channel, cara menjual di Easy dan lain-lain lagi. Okay, yang ni adalah scene kedua. Saya akan letak gambar logo Canva, logo AI, logo YouTube, logo Easy. And then untuk scene-scene seterusnya macam tu lah. Decide nak letak gambar apa. So, lepas dah decide tu, korang boleh buka Canva. Masuk dekat Canva account korang. And then korang klik create a design. So, dekat sini korang boleh pilih lah size template yang korang nak untuk whiteboard animation ni. Contoh, saya nak guna size YouTube. Sebab saya nak buat whiteboard animation ni untuk saya punya YouTube introduction. So, saya pilih size YouTube lah. YouTube thumbnail, okay. Okay, untuk page pertama ni kita akan masukkan gambar dari scene pertama. Saya akan rujuk balik skrip saya tadi. So, yang ni saya akan letak gambar perempuan cakap hai dengan YouTuber kan. So, saya pergi dekat bahagian element and then saya cari hijabi girl. Okay, so saya pilih perempuan ni macam lawa kan. Okay, lepas tu saya nak cari perkataan hello. And then saya nak cari lambang YouTuber. Okay, so ni adalah untuk scene pertama. Scene kedua, saya klik add page. Saya masukkan logo yang saya dah tulis kat sini. Canva AI YouTube Easy. Logo Canva. Logo AI. Logo YouTube. Okey, dan seterusnya macam tu lah. Kita masukkan elemen-elemen yang berkaitan dengan kita punya skrip tu. Yang kita dah decide dekat skrip tadi. Nak masuk scene yang seterusnya, klik je add page and masukkan lagi gambar-gambar untuk scene yang seterusnya. Okey, so ini contoh saya dah siapkan 7 scene yang ada dalam video saya ni. Yang ni scene pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okay. So, yang ketujuh ni basically saya just screenshot saya punya YouTube channel. And then saya klik upload. Lepas tu, saya upload file and then masukkan screenshot saya tadi. Yang ni kiranya saya ambil gambar daripada device saya lah. Lepas dah siapkan semua scene korang tu, korang boleh download scene-scene ni dalam bentuk gambar. Klik share. Klik download. And dekat bahagian file type ni, boleh pilih sama ada JPEG ataupun PNG lah. Okay, so saya pilih PNG. And then klik download. Okay, so ini adalah zip file saya yang saya download tadi. Saya akan extract gambar-gambar yang ada dalam ni. Right click. And then klik extract here. So akan keluar lah 7 scene saya tadi. Okay, ni dalam bentuk gambar. Now kita akan mula buat whiteboard animation. Boleh pergi dekat home. And then boleh klik create a design. Lepas tu kita akan buat video lah, okay. Type video. Video landscape. Sekarang kita akan masukkan gambar-gambar kita ke dalam video ni. Klik upload file. And then highlight semua. Klik open. Okay, so
gambar-gambar kita tadi tu akan masuk lah dekat bahagian upload ni. Okay, now kita masukkan gambar-gambar kita ni ke dalam timeline. Yang ni gambar pertama. And then untuk masukkan gambar kedua, klik add page. Masukkan gambar kedua. Klik add page. Masukkan gambar ketiga. Dan seterusnya macam tu lah. Gambar-gambar ni agak berterabur kedudukan dia. Jadi saya akan susun balik. Just drag je. Mengikut susunan yang betul. Okay, so ni adalah susunan yang betul. Okay. Now, kita pergi dekat bahagian gambar pertama ni. And then, kita klik gambar ni. Kita klik 3 titik dan jadikan dia as background. Okay. Semua ni jadikan dia sebagai background. Klik, right klik. Set image as background. Lepas saya dah masukkan gambar ni, saya akan masukkan suara dulu untuk melengkapkan gambar-gambar saya ni. So, saya klik upload file. And saya akan masukkan voice recording saya. Yang ni saya dah record suara saya siap-siap untuk saya letak dalam video whiteboard animation ni. So, klik. Dia akan masuk dekat bahagian audio ni lah. So, indikator ni saya gerakkan ke depan untuk make sure audio yang saya masukkan ni bermula daripada depan. Klik audio yang saya dah upload tadi. Lepas saya masukkan audio, step seterusnya saya akan synchroniskan saya punya suara ni dengan gambar yang ada ni. Supaya video tu nanti akan ada flow yang cantik lah, smooth je. So kita play. Hai, nama saya Husna Amira. Saya seorang YouTuber Malaysia yang menghasilkan tutorial berkaitan info digital. Okay, kita stop. So, scene pertama tu berhenti sampai sini. Jadi, kita akan panjangkan duration scene pertama ni sampai dekat yang sepatutnya. Sama juga dengan scene kedua. Kalau korang nak belajar tentang cara guna Canva, AI tools, bina YouTube channel, cara menjual di Easy dan lain-lain lagi, stop. Scene kedua pun kita panjangkan dekat tempat yang sepatutnya. Korang boleh belajar di channel saya ni. Sebab di sini, saya akan share dengan korang cara untuk guna platform-platform ini dengan mudah dan efektif. So, korang boleh ulanglah step-step ni untuk setiap scene tu. Okay, untuk scene yang last ni, bila saya play. Jadi, kalau korang belum tahu lagi tentang channel saya ni, bolehlah mula discover segala ilmu bermanfaat. So, dia berhenti sampai kat situ. Jadi supposedly scene yang akhir ni kena panjang lagi lah. Jadi kita just tarik je untuk panjangkan dia. Okay. Saya akan panjangkan dia dekat mana sepatutnya. So berhenti sampai sini. Sekarang saya punya video ni dah mesh dah dengan audio ni. Dah synchronize dah dengan voice recording saya ni. So ini adalah step yang kita tunggu-tunggu. Macam mana kita nak buat whiteboard animation tu kan. Cara dia korang pergi dekat apps ni. And then dekat search Canva apps ni korang type Speed Painter. Okay, klik. So nampak yang gambar anjing ni kan. Klik. Okay. So kat sini lah kita boleh mula melukis. Kita akan mulakan dengan scene yang pertama dulu. Page yang pertama. Klik page pertama. And then klik go back. Okay, dia akan detect lah gambar mana yang kita klik tu. Jadi korang tengok. Kalau video korang ni contoh. Yang ni video korang 6.4 saat dekat sini dia ada tulis sketch duration dengan color free duration. Sketch duration ni maksudnya tempoh masa dia melukis. Color free duration ni pula tempoh masa dia mewarna lukisan tu. So korang boleh adjust lah hasil tambah dua duration ni biar jadi 6 dengan kita punya tempoh masa setiap scene tu. Contoh yang ni 6.4 saat kan. So saya akan pilih sketch duration 3 saat. Color free duration 3 saat. Okay, dia akan jadi 6 saat lah kat situ. And then kita klik generate. Dia dah siap buat tu, korang klik add to design. And then kita besarkan je. Biar sama besar dengan page asal kita tu. Okay, so korang boleh klik play, tengok. Hai, nama saya Husna Amira. Saya seorang YouTuber Malaysia yang menghasilkan tutorial berkaitan info digital. And then untuk buat step yang kedua, korang klik page yang kedua. And then korang klik go back. Okay, dia akan detect page kedua pula. So yang ni adalah 6.5 saat. Saya akan pilih 3 saat juga. And then klik generate. Okay, klik add to design. Okay, kita klik and then kita besarkan. Okay, so kita play. Kalau korang nak belajar tentang cara guna Canva, AI tools, bina YouTube channel, cara menjual di Easy dan lain-lain lagi. Okay, korang perasan tak?
kalau dia punya duration tu dah habis sampai dekat 6 saat kan, dia akan ulang balik perbuatan tu. So kalau kita tak nak lukisan tu berulang, korang just klik je dekat lukisan tu, and then duration yang warna ungu dekat atas ni korang boleh pendekkan dia supaya benda tu tak berulang lah, and video tu nampak semua je. Korang boleh kurangkan dia punya duration kat atas ni supaya dia tak nampak berulang. Okay, nampak dah okey dah. Okay, saya tunjuk contoh sekali lagi. Scene ketiga ni, yang ni 7.3 saat kan. So, korang boleh pilih sketch duration 3 saat. 3 saat. And then, korang boleh klik generate. Lepas tu, klik add to design. Okay, yang ni kita besarkan. And then kita cuba play. Korang boleh belajar di channel saya ni, sebab di sini saya akan share dengan korang cara untuk guna platform-platform ini dengan mudah dan efektif. Nampak tak dia ulang balik dekat situ? Nampak dia berulang. Dah habis lukis dah pergi ulang balik. So kat situ tak style lah. Jadi cara dia kita kena pendekkan lah yang lukisan ni, duration untuk lukisan ni. Klik dekat atas ni and then pendekkan. Pendekkan sampai biar melukis tu, biar sekali lukis je. Jangan lukis banyak kali sangat. Tak style. Okay, so kita play balik. Okay. Dah habis lukis tu, dia akan masuk gambar statik yang asal balik. And untuk klip-klip yang 5 saat ni, korang buat je sketch duration 3 saat, 3 saat. Sebab kalau korang buat duration yang kurang daripada 3 saat, 3 saat ni, video tu akan auto terpotong. Okay, so saya tak tahu kenapa. Jadi saya suggest kalau video 5 saat ke bawah ni, korang buat je 6 saat. Yang penting hasil tambah dia biar jadi 6 saat ke atas, supaya video asal tu tak terpotong. So boleh ulang step yang sama untuk setiap scene korang ni. So untuk tutorial ni saya dah siap edit apa semua kan. Saya akan tambah lagu untuk buat video tu lagi best didengar lah. So klik upload and then klik upload file. Lepas tu pilih lagu and then klik lagu, masukkan lagu. Volume lagu ni kita boleh slowkan sikit supaya dia tak overpower suara utama voice recording saya tadi. So saya slowkan sikit biar lagu tu dengar nice-nice je, tak kuat sangat. Okay, now bila dah puas hati, korang boleh download lah video ni. Klik share and then klik download. Lepas tu korang pilih file type ni MP4 video lah, dalam bentuk video. Lepas tu klik je download. Video Whiteboard Animation ni saya buat untuk letak dekat saya punya YouTube channel trailer. So boleh tengok hasil dia kalau korang pergi dekat video YouTube saya, YouTube Husna Amira. Klik dekat sini. So bila korang masuk dekat YouTube channel saya tu, korang boleh nampak lah dekat bahagian channel trailer ni ada video Whiteboard Animation yang saya dah buat tadi. So besarkan and then klik play. Hai, nama saya Husna Amira. Saya seorang YouTuber Malaysia yang menghasilkan tutorial berkaitan info digital. Kalau korang nak belajar tentang cara guna Canva, AI tools, bina YouTube channel, cara menjual di Easy dan lain-lain lagi, korang boleh belajar di channel saya ni. Sebab di sini saya akan share dengan korang cara untuk guna platform-platform ini dengan mudah dan efektif. Video-video yang saya hasilkan adalah ringkas, padat dan mudah difahami untuk semua peringkat umur. Goal saya adalah untuk pastikan setiap rakyat Malaysia mahir dalam menguasai teknologi digital, dan apa yang paling penting, semua dapat belajar dengan mudah dan menyeronokkan. Jadi kalau korang belum tahu lagi tentang channel saya ni, bolehlah mula discover segala ilmu bermanfaat dan update terbaru tentang teknologi digital akan saya share di dalam channel ni. Dan jangan lupa subscribe kalau korang tak nak ketinggalan.